Apakah hukum orang yang puasa tapi dia tak solat? Molek. Molek. Cari penyakit belaka ni. Puasa tapi tak semayang, sah tak puasa? Sah. Dah boleh pahala tak? Tidak ada pahala. Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash, atau kama qala. Ramai umat aku puasa tapi tak ada pahala, malaikat lapar dah dahaga je boleh. Kerana apa? Kerana langgar hukum. Antaranya yang paling besar sekali, meninggalkan solat. Akhirat kaki mu banyak mana pun puasa setinggi gunung, Allah dah tanya. Allah tanya solat dulu. Solat kita puasa ada 7 kapal. 7 kapal kargo pahala puasa kita. Faham? Allah dah tanya dan tidak dikira. Mana kira dulu? Semaya. Dalil Nabi kata, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal amalan yang akan Allah ambil kira dulu hari kiamat, semayang. Tak ada semayang, masuk neraka habis. lagi dah lewat kira. Kerana apa? Kerana umududdin, hadis lain as-salah, tiang-tiang agama semayang. Tidak akan dia ambil kira. Wa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau molek semayang, baru molek amalan yang lain. Nampak?